salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang saya hormati. Div-div kehormat para guru, seterus hadirin yang saya muliakan. Dahulu peperangan berlaku di media Tempoh. Hari ini peperangan berlaku di hujung jari. Saya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh tersebar ke seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran, masyarakat boleh bersatu atau berpecah. Persoalannya, apakah penting yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman perpecahan dalam era digital ini? Jawapannya, bukanlah kegagihan teknologi, bukan kemajuan ekonomi. Jawapannya ialah penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluhuran perlembagaan. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi atas kepada pentadbiran negara, menjamin hak rakyat memelihara institusi, raja perlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun, cabaran hari ini bukan lagi penjajahan masa asing. Cabaran kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video dan dimanipulasi, akang palsu dan ujaran kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyemak, ada yang menghukum tanpa memahami, malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meriah perhatian. Jika keadaan yang berterusan, apakah yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan rentak dan akhirnya keamanan negara dan tergugat. Sidang hadirin sekalian, di sinilah pentingnya yang kita hayati kelima prinsip rukun negara. Yang ke-1, kepercayaan kepada Tuhan, mendidik kita supaya sentiasa berpegang kepada nilai kebenaran dan kejujuran. Agama menjajah kita bahawa menyebarkan fitnah, menipu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah. Jika setiap rakyat menghayati prinsip ini, ruang digital akan menjadi lebih merdeka dan beradab. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara mengikatkan kita bahawa kesintaan terhadap negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi menyebar kebencian yang boleh merosakkan perpaduan. Yang ketiga, prinsip keluhuran perlembagaan. Menurut kita, menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama bertanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan berhenti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebar berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan kita mestilah berpaksikan undang-undang yang nilai kemanusiaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sama ada di alam nyata atau alam maya, setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang negara. Yang kelima, akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada keharmonian masyarakat. Dalam dunia semakin pantas, adab tidak boleh dipinggirkan. Kata-kata yang sopan mampu menyatukan masyarakat, manakala kata-kata yang kasar boleh memecah belahkan sebuah negara.
Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua kandungan di media sosial. Namun kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani dan berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding sensasi. Kitalah generasi yang perlu menjadikan perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Marilah kita menjadi rakyat dan berfikir sebelum berkongsi, menyamak sebelum mempercayai, dan menghormati sebelum mengkritik. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh satu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipelihara oleh perlembagaan persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu rengguan. Jika teknologi menjadi yang menghubungkan manusia, maka perlembagaan ialah panduan yang memastikan hubungan ini kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun negara ialah hati nurani yang membimbang suara tersebut agar sentiasa berlandaskan ini adab dan bertanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar hafalan. Jadikan keseluruhan perlembagaan sebagai benting perpaduan, kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadaan, kesopanan dan kesusiaan sebagai budaya, kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme, serta kepercayaan kepada Tuhan bagi asas pembentukan ihsan dan berintegriti. Sesungguhnya dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan yang tidak lahir daripada teknologi semata-mata tetapi daripada rakyat yang memahami perlembagaan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.